Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP. Jadi sesuai tajuk hari ini, saya akan bercerita dan membincangkan cara untuk menyelesaikan Luna Glow event ini. Event Luna Glow ini guys. Jadi pertama-tamanya, tanpa basa-basi, kita terus lagi ke inti konten saya hari ini. Nah, jadi event ni korang akan berhadapan dengan satu cuaca tu di mana bulan mengambang di malam hari. Dan ini adalah event Luna Glow event. Nah, pertama-tamanya korang dekat tengah-tengah tu, korang akan jumpa burung hantu. Ada 1, 2 dan 3 burung hantu. By the way, event ni dia ada masa. Maksudnya ada timing macam ni kan. Ini kan 54 saat 54 minit. Apa lagi dia cakap, bang dah ada pokok moon ke? Belum. Jadi cara selesaikannya macam ini guys. Mula-mula korang pergi dekat burung hantu yang di tengah, dan korang perlu menyelesaikan Luna Point. Luna Point ni dia ada 10 point. By the way, dia bukan 10 point banyak. Tapi 10 point ni korang selesaikan untuk dapatkan seekor landak, dan korang akan dapatkan free reward ataupun hadiah percuma berbentuk haiwan peliharaan burung hantu. Bila korang tekan reward track, ini adalah setiap point korang akan dibagi hadiah ini. Ni 10 point dapat landak, 20 point dapat seeds. Ada satu, ini banyak ni seed. Ni dapat ada telur, ada telur, dapat telur dan sebagainya. Nah, begitu kan? Easy kan? Easy kan? Setiap point dapat reward guys, jujuran guys. Pergi kat sini, buat point, dapat reward. Nah, terus bang, cara dapat Luna Point ni macam mana bang? Kalau korang nak dapat Luna Point, nah senang aja guys. Senang aja, tunggu waktu malam. Macam sekarang ni, tunggu waktu malam, ada bulan. Korang pergi dekat garden korang, dan korang cari buah yang bermutasi macam ini contohnya. Alhamdulillah, ni saya terus tunjuk contoh guys. Contohnya macam ini. Tu saya dah collect dah. Mana tadi tu? Cactus tu dia kan? Cactus. Apa namanya? Carrot. Ni moonlight carrot tu contohnya. Ni moonlit carrot. Ini contohnya guys. Ni ada moonlit carrot ni. Korang pergi dekat burung hantu, dan korang bagi dekat burung hantu yang tengah, yang paling besar ni. Korang bagi dia. Ni kan dia cakap bla 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 bla. Korang boleh take this plant, ataupun korang boleh nombor 4, take all moonlit plant, macam itu. Take this plant. Tu dia bagi 1 point. Tu 1 point naik. Tu tengok. Tunjuk lagi ni saya. 1 point dah naik guys. Kita tunjuk lagi. Tu. Kan 1/10 naik. Caranya macam tu. Tunggu waktu malam, waktu ada bulan. Lepas tu korang ambil tumbuhan yang terkena mutasi moonlit, lalu bagi dekat burung hantu. Nah gitu. Senang kan? Senang. Tunggu malam, cari tumbuhan mutasi. Nah, gunakan macam itu guys. By the way, dekat event ini ada banyak benda yang baru saya nak bagi tahu guys. Ada landak. Ini adalah telur dia. Ada landak 49%. Peratus nak dapatkannya sangat tinggi ni. Lepas tu ada mole. Mole apa ni guys? Mole. Ada katak. Ada echo frog, katak yang berbunyi. Ada night owl, burung hantu malam, dan ada rakun. Ini pasifnya mesti padu ni kan. Pasif dia mesti padu ni, si rakun ni. Semoga kita boleh dapatkan rakun bersama-sama guys. Para subscriber saya pun sama. Semoga senang untuk mendapatkannya. Ini adalah haiwan-haiwan yang dekat event ni kan. Lepas tu biji benih yang ada peluang untuk kita dapatkan daripada event ini, daripada yang Luna Glow event ni.
Korang ada mushroom, glow mushroom, mint, moonflower, starfruit, moon glow dengan moon blossom. Ini mesti macam candy blossom tu kan? Serius agak, mesti macam candy blossom tu kan? Nah, ni beli pakai Robux lah, yang ni macam biasa lah kan. Lepas tu dekat seed korang ada biji benih baru ke? Dekat seed korang ada biji benih baru? Ada guys, ada pokok koko. Pokok koko. Ni berapa ni harganya? Tak tahu lagi berapa harganya. Kita tak tahu berapa harganya. Lepas tu dekat ni sell, kita pergi dekat Gia. Event ni korang kena dalam berapa hari tu? Event ni dalam 300 hari. Sebulan ya? Tu maksud saya ada masa. Ni dah waktu pagi. Bila waktu pagi, peratus untuk korang punya tumbuhan terkena mutasi moonlit adalah sangat rendah guys. Bukan rendah, memang tak ada. Tak silap saya memang tak ada lah guys. Bang Afifi nanti kalau nak main game lagi, chat dengan saya. Okay. Mantap sekali adik-adikku, subscriberku. Jadi dekat Gia ada Gia baru. Nah, Gia baru berbentuk apa bang? Gia baru ada Recall Wrench yang berfungsi sebagai alat untuk teleport. Oh, alat untuk teleport ke Gia Shop. Gia Shop kan kadang jauh, jadi kita boleh teleport. Saya beli terus guys, Recall Wrench. Nah, ni belilah, sementara ada kita beli. Nanti habis kan? Trowel beli. Siram bunga dah saya tak. Godly Sprinkler sangat bagus guys. Favorite tool. Ini baru favorite tool. Favorite your fruit to prevent. Oh, ini mencegah daripada orang-orang mencuri. Contohnya korang ada tumbuhan macam moonlit ataupun tumbuhan gold, korang boleh pakai favorite tool ni untuk tumbuhan korang dan tak ada siapa yang boleh curi. Nah gitu kan. Tapi mahal cok. Saya dah habis duit ke? Tak boleh beli cok. Ke ngebug? Asal ngebug guys, kerana terlalu ramai main, tiba-tiba jadi ngebug. Asal tak boleh. Ataupun duit saya dah habis guys. Dah dulu. Jangan-jangan duit saya dah habis. Iyalah, tak cukup lah guys. Duit saya tinggal 11.4 million. Sebab saya dah beli favorite tool tu. Favorite tool tu berbentuk macam ini. Guys. Saya tunjuklah sekali terus. Favorite tool. Fevo. Ni. Oh, saya dah belilah guys. Ni favorite tool, 80 kali guna. Nah, berbentuk hati. Contoh ada tumbuhan yang korang tak nak petik, korang nak biarkan dekat situ, korang boleh pakai favorite tool. Macam contohnya, dekat mana saya nak bagi contoh? Tak ada tumbuhan-tumbuhan rare lagi dekat saya punya kebun ni guys. Cuma tumbuhan-tumbuhan ayam ni. Tumbuhan-tumbuhan ayam lagi. Contohnya ini guys. Ada mangga emas. Saya tekan ini. Mango is now favorite. So, jadi bila korang tekan E, tengok, contohnya korang collect, korang main tekan collect, dia tak akan tercollect. Dia akan stay di situ dan tidak akan teralih. Jadi itu adalah function favorite tool. Jadi seterusnya, apa lagi satu tu? Range tu teleport guys. Recall range adalah recall yang teleport. Contohnya, mana telur tadi kita gunakan di mana ni? Macam mana cara guna recall range? Ni. Pergi dekat Gia, tekan. Nah, sudah. Terus ada orang bagi lotus guys. Si Wafi bagi lotus guys. Terus macam mana cara gunanya? Lah macam mana cara gunanya lagi? Oh, macam itu. Contoh kita dekat garden, kita tekan recall range, kita tekan. Oh, macam itu cara gunanya. Mudah guys. Kita tinggal klik, tahu-tahu sampai. Jadi begitulah, setakat itu sajalah video kita, penerangan cara-cara untuk menyelesaikan Luna event ataupun Luna Glow event ini. Sampai jumpa lagi. What's up everybody, enjoy.